Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian kepada semua murid SK Tanjung Mas yang dikasihi. Berikut adalah tutorial cara menjawab kuis D5 yang terkini. Ikuti langkah berikut. Yang pertama, masuk ke My Portal SKTM. Langkah kedua, klik menu e-quiz D5. Kemudian, paparan D5 3.0 akan keluar. Klik log masuk ke D5. Masukkan ID dan password anda. Klik continue. Kemudian, paparan dashboard D5 3.0 anda akan keluar. Kemudian, klik ruang sekolah. Di ruang sekolah terdapat ikon e-quiz D5. Sila klik e-quiz D5. Kemudian, pilih muka surat. Caranya ialah klik di garis 3 yang terdapat di bahagian atas sebelah kanan. Contoh muka surat 5. Kuis terkini yang ada ialah kuis PPDA tahap 1 dan juga tahap 2. Tahap 1 termasuk PPDA Pra, PPKA dan tahap 1. Okey, anda boleh terus menjawab dan sila submit. Sekian, terima kasih.